Selamat pagi semua. So hari ni saya nak pergi ke lab saya. So ini merupakan rumah apartmen saya lah. Dan kebiasaannya setiap pagi saya akan naik basikal, ya, basikal warna oranye tu. Tetapi untuk minggu ni saya cuba tidak naik basikal. Maknanya pada setiap hari saya berjalan kaki, kerana saya rasa muka saya makin tembam. Jadi saya harus berjalan kaki pada setiap hari untuk mengurangkan sedikit lemak di pipi saya ni. Jadi sambil-sambil kita berjalan, kita boleh lihatlah pemandangan kat sini. Actually saya memang enjoy berjalan sebab kita boleh lihat pemandangan area view kat sini kan, sambil kita layan punya udara kat sini, udara yang sejuk dekat sini. So actually tak jauh pun saya, lab saya sebenarnya, kalau saya berjalan laju lah kan. Oh ini bunga. Actually sebelum ni ada banyak bunga cantik dekat sini tau, tapi mungkin sebab dia dah luruh lah kan. So okay, pemandangan kalau anda lihat kat sini, pokok cantik pokok ni. Kalau lah kita betul-betul berjalan sambil perhatikan corak di batang pokok ni, you akan nampak betapa halusnya seni dicorak tu sebenarnya, corak pada pokok tu. So ini nampak macam terbiar kan. Kalau dulu sebelum ni banyak rumput-rumput macam terbiar je kan. Saya tak pasti kat sini macam mana mereka potong rumput. Tapi nampak macam mereka dah kurangkan sikit lah, mereka dah potong dah kan. So kita jalan. Sebab sekarang ni saya ada masa 12 minit je, sebab takut nanti video ni akan terpadam sendirilah kan. Ataupun saya akan stop-stop. Yep. So okay, dekat sini adalah pintu masuk, pintu belakang lah kira, bukan pintu depan universiti. So maknanya tempat rumah apartmen saya dekat luar universiti lah. So ini adalah merupakan pintu masuk lah macam kereta. So nampak macam ada orang tengah ni, tengah repair layar ke apa. So sebenarnya dekat parking universiti, parking kereta kat universiti ini je sebenarnya. Saya nak tunjuk bahawa ini je parking kereta mereka kat sini. Dan selebihnya mereka akan berjalan kaki daripada sini. Maknanya dekat area-area bangunan tu tak ada pun tempat parking kereta sebenarnya. So kalau nasib lah kalau pensyarah tu dapat atau staff tu dapat tempat yang jauh, mereka terpaksa berjalan kaki lah. So ini je parking kereta ni. Kalau macam kat sana, kat tempat kita kan, dekat depan bangunan ada dia punya parking kereta. Tapi kat sini dia park dekat one center. Lepas tu mereka akan berjalan lah. Dan kadang-kadang mereka tu berjalan laju. Saya pun kena berjalan laju sebab saya dah lewat sebenarnya pergi lab. So kereta-kereta mereka, nak tengok kereta mereka macam mana. Ini lah kereta-kereta mereka lah. Tapi kebanyakan kereta mereka compact lah. Ini kereta-kereta pensyarah dekat sini kot. Kereta-kereta pensyarah dan juga staff di Universiti QTech ni. Dan cuaca kat sini ialah sekarang musim-musim luruh lah. Sebab tu saya pakai baju tebal dan juga pakai inilah untuk menghangatkan saya punya leher ni. Oh, tapi kalau anda perasan, daun tu dah start warna kemerahan dekat sini. Ya, mungkin nanti bulan 11 ke apa nanti anda akan nampak lah daun-daun pokok ni akan bertukar warna kepada warna kemerahan. So pemandangan tu akan jadi cantik lah. So ini bangunan. Kita dah mula masuki bangunan di QTech University ni. So setiap bangunan tu dia ada nombor dia untuk label lah. Contoh dekat sini nombor 56, tempat memanah Archery Range ni. So ada kelihatan budak-budak ni. So actually dekat universiti ni yang paling famous ialah kejuruteraan sebenarnya. Mereka kejuruteraan tapi mereka fokus kepada kejuruteraan satelit. Kat sini memang famous kepada research pada satellite kan. Itu memang mereka champion kat sini lah. So
Kat sini akan nampak lah pemandangan basikal. Oh, ini ni bangunan basikal. Bangunan begini. Okay. So ini basikal-basikal mereka. Oh, sekejap lagi kita akan sampai lah. Ini bangunan apa lah? Wah, ini antara bangunan besar lah, bangunan research lah. Saya tak masuk lagi. So depan ni saya punya bangunan lah. Bangunan nama department ni Apply Chemistry sebenarnya. Apply Chemistry. So selalu saya akan naik basikal, lepas tu saya akan park basikal dekat area kawasan sini lah. So ini saya cross lah. Kalau dulu sebelum ni banyak tau pokok apa, rumput-rumput betul apa panjang kan. Tapi sekarang ni dah potong dah. Okey sikit lah. Masa sama tu memang panjang. So ini adalah tempat lab saya bekerja lah dekat sini. So Department Apply Chemistry lah. So saya fokus kepada teknologi biosensor dekat sini. So inilah bangunan dia. So kalau nak masuk ni dia ada kad lah. So tapi hari ni bukan cuti, so tak perlu buat kad. Okay, ini sekeliling dia. So kita nak masuk saya punya tempat lah, lab saya. Okay, kalau ada lihat sekeliling ni. Oh, ini je sekeliling dia. So kadang-kadang kalau saya rasa macam tak rehat seketika, saya akan tengok pokok ni. Kan saya akan berhenti 5 minit, saya tengok je pokok, tak apa buat apa-apa. Itu shock kat sebenarnya. Walaupun orang tengok nampak termenung, tapi seronok. Sebab dia ada view cantik kat depan ni. So ini merupakan lab saya, lab Sato Lab. Saya bekerja di bawah Profesor Sato kat sini. So saya akan start bekerja sekarang. Jumpa lagi. Bye-bye.